wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Khairul Imani binti Muhammad Khairul Anwar dari TV Meletops SK Kedai Berdua. Hari ini, kru TV Meletops akan mengupas mengenai isu yang agak hangat diperkatakan sekarang ini, iaitu bahan digital memperkasakan pendidikan negara. Saya pasti ramai yang tertanya-tanya, apa itu bahan digital? Bahan digital adalah merujuk kepada segala jenis bahan atau kandungan yang berbentuk digital atau elektronik yang boleh dihasilkan, disimpan, dikongsi dan diakseskan melalui peranti elektronik. Antara contoh bahan digital ialah bahan digital seperti Google Classroom, Kahoot, Quizizz, video dan simulasi pendidikan, YouTube Edu, Google Books, perpustakaan digital dan buku teks digital yang boleh diakseskan secara dalam talian dan banyak lagi. Assalamualaikum Cikgu, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama TV Meletops SK Kedai Berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih juga atas jemputan daripada TV Meletops SK Kedai Berdua. Sebagai seorang guru yang sering menggunakan bahan digital dalam pembelajaran pada pemahaman Cikgu, apakah yang dimaksudkan dengan bahan digital dan bagaimanakah bahan digital ini dapat memperkasarkan pendidikan negara? Bahan yang sering kali saya gunakan adalah termasuklah YouTube, Canva, Wordwall ataupun Wheel of Time dan banyak lagi aplikasi-aplikasi lain yang boleh didapati ataupun boleh diakses oleh guru dalam laman sesawang ataupun dalam phone sendiri pun boleh diakses dan digunakan dalam pembelajaran. Apakah faedah yang dapat diperolehi daripada pengajaran digital ini? Penerimaan murid dan faedahnya kepada murid. Penerimaan murid seperti yang kita dapat lihat, murid lebih suka ataupun lebih seronok jikalau kita menggunakan bahan digital sebagai sumber pembelajaran. Maknanya mereka akan lebih teruja, mereka lebih fokus kerana ia melibatkan penglihatan tentang audio grafik yang digital yang mana mereka amat sinonim dengan perkara-perkara tersebut. Jadi pembelajaran akan menjadi lebih kondusif dan seronok secara tidak langsung, akan menyebabkan murid-murid ini lebih berminat untuk belajar dan hadir ke sekolah. Ini adalah meeting yang letak tadi. Okey, jadi titik siapa yang sampai dulu dia yang kita jawab sampai cepat. Okey, 1 2 3. Sebagai seorang ibu, apa pendapat Puan mengenai penggunaan bahan digital di dalam sistem pendidikan kita? Sebagai seorang ibu, saya amat bersetuju dan bersyukur sekiranya sistem pendidikan kita sepenuhnya menggunakan bahan digital kerana ia amat bermanfaat dan semestinya menarik minat anak-anak kami sekolah. Dan semestinya anak-anak kami tak perlu lagi merobek yang berat setiap pagi. Kesimpulannya, bahan digital merupakan alat yang sangat berkuasa dalam memperkasakan sistem pendidikan negara. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi. Bye!